Hari ini kami dekat Meraki Jelati. Saya ingat tempat apa Meraki ni. Rupanya dia adalah sejenis kafe yang dia jual cookies, and especially dia ada pelihara kucing. Kalau nak beli kucing pun boleh, nak buat rumah kucing pun boleh. Pun ada jual makanan juga kat sini. See? Pun ada kucing. So siapa yang pet lovers wajib datang sini. Okay? Ni aksesoris yang ada. Oh, sebelah pun ada jual udang kering dan ikan bilis. Hai. Apa dah? Layan. Layan. Okay. Oh, duduk sini jam-jam kita nak shooting. Shooting. Hai. Tengah sikit. Depan sikit mah. Depan ke belakang sikit. Okey, oh. And action. Tak naklah control saya ke bawah. Ni saya memang rasa bawah tu saya nak tak bisa kelas kemudian tak bisa jalan. Tempat mereka bersiap. Tu Aminah dah siap. Okey. Lepas ni kita boleh rehearsal dialog. Ni apa ni? Bukan ni. Kau ada orang punya ni. Boleh punya, boleh. Jangan, belum buka lagi. Sabar. Betul. Betul. Dia sikit, lepas tu boleh gerak.
Okay, jom. Mari kita. And action. Okay, one more. LRT. Stesen berikutnya Jelati. Ini cabaran shoot kat sini Sabar, belum puasa, kena banyak sabar. Okay, standby. Camera speed and action. So barang-barang ni semua nak kena alih sebab kita nak letak barang kita. Diorang dah ambil gambar dah tadi. Sedang proses pengalihan barang. Untuk department busy sikit lah. Sebab kamera nak letak sini kot. Hati-hati. Nak angkat macam mana tu? Oh, jenuh juga. Kawasan ni dah clear. Cuma bila pasang lampu nampaklah reflection kesan kotoran kat cermin. Oh, kena cuci pakai surat khabar. Oh, ada lagi sikit. Kita balik ke kita cuci dengan bawah ni kita department buat benda. Saya tak ada publicity drama-drama ni, tak ada publicity murah ni tak ada. Time aku nak rakam, tutup mulut, tutup muka tengah buat kerja. Time tak buat kerja ni elok No money, no talk. Ada director pun pandai demand sekarang Okay, jom kita pick up Rumah aku makan beras diet. Boleh. Kita pick up. Okay, standby.
Syafiq tu. Aku tak tahu. Yang tahu sekarang ni mereka. Mereka tu macam tu je Syafiq. Sorry, tapi aku macam tak sabar. Aku rasa macam nak meletup. So aku rasa baik macam Okay, Brin. Okay, next. Okay, next. Boleh. Apa-apa je.